Tiga tips untuk tegur pasangan yang keras kepala, susah nak dibentuk. Nombor satu, kalau pasangan kau keras, kau kena berlembut. Kalau pasangan kau garang, kau kena jadi penyabar. Sebab keras tidak boleh lawan keras, lagi meletup. Api lawannya air, bila keras bertemu lembut, dia akan lebih tenang. Dia akan lebih stabil, lebih seimbang. Kena banyak maafkan, kena banyak sabar, dan masing-masing kena improve diri sendiri. Nombor dua, kena bina hubungan baik. Kalau hubungan tak baik, tak boleh tegur. Orang takkan terima teguran kita. Salah satu cara untuk bina hubungan baik ialah berikan hadiah. Bila nak bagi hadiah, berikan hadiah yang dia suka, bukan hadiah yang kita suka. Bila nak bagi yang dia suka, kita kena kajilah lebih sikit. Ramai orang, dia bagi apa yang dia suka. So, bila pasangan dia tak suka, dia kecewa. Sebab tu bila nak bagi orang, bagi apa yang dia suka. Pemberian hadiah boleh mengeratkan silaturahim dan boleh buatkan pasangan kita lebih rapat dengan kita. Nombor tiga, kena minta nasihat orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati. Bukan influencer ya. Influencer belum tentu lagi okey nasihat dia. Tapi orang yang lebih matang, lebih dewasa. Dan saya sarankan minta nasihat di beberapa orang. Bila ada banyak nasihat, kita boleh tapis dan kita boleh cari yang mana yang paling sesuai dengan kita. Yang keempat, sebagai bonus, kita tak boleh ubah manusia. Kita tak boleh ubah hati orang. Kita hanya boleh berusaha menegur, membina hubungan yang baik. Tapi yang ubah hanyalah Allah. Jadi jangan lupa banyakkan doa, banyakkan minta kepada Allah, dan Allah yang buat semua perkara. Setiap yang berlaku, pasti ada kebaikan. Kita tak sentiasa betul. Cuma kita perasan kita yang betul. Banyak ketika kita salah. Kena belajar tundukkan hati, belajar mendengar, dan masing-masing kena baiki diri. Kita jumpa pada video yang lain. Assalamualaikum.